Okay, sekarang kita ni Kampung Gading, Kenyang, Kedah. Jadi kita lawat satu tapak arkeologi pembuatan besi zaman 1000 abad ke-13, Jadi ni relau. Kita tengok relau yang ada. Relau ni lebih kurang dah umur dalam 800 ke 900 tahun lah. Dalam era abad ke-13, 1200, era Salahuddin Ayyubi. Ni relau ni, relau berlubang besi ni, maknanya besi tu buat ambil batu dan dileburkan, ialah relau ni sambung satu sama lain. Ada Jeniang, Kampung Gading Jeniang. Macam mana dia orang jumpa ni? Dulu jumpa ni dalam 10 tahun lepas lah. Jadi budak-budak dak minta kro ni, kawasan tapak. Budak minta kro. Budak-budak minta kro apa semua. Tiba-tiba dah lama-lama main tu tanah dia mendap. Dia mendap, timbul yang tu hak bulat-bulat tu. Kita tengok bulat-bulat tu. Ni lah. Dia timbul yang ni bulat ni. Dia timbul sikit-sikit. Jadi ingat ke apa? Dia bagi tahulah pada orang kampung apa semua. Jadi USM datang cek. Tu dia gali apa yang ada kita tengok depan ni. Jadi maknanya bukan kat Sungai Batu Pelumbang Bujang saja ada relau apa lebur besi kan. Bukan beli besi ni, lebur besi kan, nak menghasilkan besi. Jadi di kampung-kampung pun ada. Makna zaman itu kalau Kedah ni kalau betul kita tengok lagi, sebab dah tanah mungkin dah naik dah ditimbus, tapi rasanya banyak lagi pembuatan besi kan, yang kata kecil-kecil, kilang kecil ni lah. Kalau Sungai Batu tu kata kilang besar ni, kilang kecil besi. Sebab Kedah ni negara perang kan, dan juga negara besi.